dengan pengkalan data OGB yang akan dikendalikan oleh Encik Nabil sebentar saja lagi. Jadi mana-mana rakan yang belum lagi masuk untuk ni, saya jemput untuk rakan-rakan yang ada di sini untuk menyebarkan pautan yang telah saya sediakan di dalam chat box untuk sama-sama kita memeriahkan latihan pengkalan data pada hari ini, iaitu latihan pengkalan data OGB Buffet. Okey, saya Rosmani Selahuddin yang bersama rakan-rakan akan menjadi moderator pada hari ini mengendalikan latihan ini, yang mana dalam sesi hampir 2 jam ini kita akan berikan sedikit panduan untuk menggunakan portal Pustaka, khususnya dalam pendaftaran ahli pustaka. Seterusnya kita akan teruskan dengan latihan pengenalan data, dan di akhir-akhir nanti kita akan ada sediakan oleh pihak vendor akan menyediakan kuis seperti biasa yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, dan jangan lupa juga nanti untuk mengisi borang kehadiran dan penilaian program pada hari ini. Okey, untuk itu saya mohon rakan saya Puan Azlina untuk berkongsi sedikit video mengenai cara-cara untuk menjadi ahli pustaka. Amat mudah, tak memerlukan apa-apa bayaran. Terus saja masuk ke portal pustaka dan berdaftar. Ada sedikit peringatan untuk semua daripada saya. Video ini mungkin agak berbeza dengan interface ataupun paparan portal pustaka sekarang, tapi masih boleh digunakan. Harap boleh menggunakanlah. Dan, amat mudah dan boleh lihat bersama-sama nanti. Okey, Puan Azlina dah bersedia ke? Boleh paparkan? Terima kasih. Okey, sempat kan tengok tadi kan video
cara-cara untuk menjadi ahli pustaka. Mudah sangat, tak perlukan apa-apa bayaran, semuanya disediakan secara percuma untuk pangkalan data yang terdapat dalam portal pustaka. Ada pelbagai bidang perkara yang boleh kita terokai yang berada dalam portal pustaka. Semuanya percuma, boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja asalkan kita ada talian internet. Okey, untuk menjadi ahli pustaka saya ingatkan sekali lagi 5 perkara perlu dipentingkan dalam kita nak mendaftar sebagai ahli pustaka, iaitu nama seperti dalam kad pengenalan. Kalau ada nama Muhammad yang di spell out yang sempurna ejaannya MOHAMAD atau MOHD sahaja titik. Jadi ikutlah seperti yang tertera di dalam kad pengenalan, tak boleh ubah-ubah dan tak boleh bagi nama panggilan atau nama timangan di rumah kerana ia tidak akan diterima oleh sistem. Begitu juga dengan kad pengenalan, nombor kad pengenalan yang sama seperti dalam kad pengenalan, alamat yang masih digunakan, yang aktif digunakan, alamat email dan juga nombor telefon untuk kemudahan urusan untuk menghubungi tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada berita-berita yang perlu dikongsi bersama dengan ahli pustaka. Okey, seterusnya menjadi ahli pustaka saya ingat sekali lagi amat mudah dan juga percuma. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan, mengeksplor segala yang ada maklumat di dalamnya dan boleh dimanfaatkan bersama, bukan saja untuk kita, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita dan seramai mana orang yang terdekat dengan kita. Kita gunakan dan manfaatkan bersama. Untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Encik Nabil Ismail daripada Rugby Buffet Malaysia untuk memberikan pengalaman beliau mengendalikan Rugby Buffet dan juga maklumat-maklumat berkaitan dengan penggunaan Rugby Buffet. Okey, dipersilakan Encik Nabil, dah berada di talian ke? Okey puan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekejap ya. Macam ni bis. Ni. Reason eh? Okey. Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi. Diucapkan kepada semua peserta. Nama saya Nabil. Bersama saya hari ini rakan sekerja saya Hafiz juga untuk tengoklah nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di chat. Okey, jadi saya mulakan aplikasi Buffet at PNM. Alright. Jadi okey, berdasarkan perkataan buffet, dia sinonim lah kita dengan dekat hotel di mana bila kita masuk dekat hotel tu nak makan, bayar contoh RM100, kita boleh makan ke semua makanan yang ada. So sama juga dengan buffet at PNM di mana bila seseorang itu subscribe dengan apps ini, dia boleh baca ke semua konten yang ada dalam aplikasi ini tanpa had. Okey. Jadi kita ada lebih 3,000 bahan bacaan termasuk surat khabar, majalah, buku dan juga novel. Semua ni adalah secara percuma untuk ahli pustaka yang subscribe Buffet at PNM, baca secara percuma sahaja. Baik, ini antara penerbit dan bahan bacaan yang ada dalam Buffet at PNM. Okey, jadi dekat bawah ni boleh nampak kita ada Kadokawa, Kepak Tas. So macam-macam komik-komik yang lama, Kadokawa dan yang baru pun ada. Kumpulan media karang craft, UIA, buku fiksi, UKM Press, USM, buku-buku ilmiah lah, buku-buku ilmiah. Kita juga ada untuk surat khabar, kita ada Sinar Harian,
Kita ada ID Active ni adalah syarikat antara Astro dan juga Karangcraft, di mana diorang JV lah untuk majalah-majalah diorang. PTS, Pelangi, NSTP dan juga Business Media International. Okay, just trivia, Karangcraft merupakan kita punya publisher pertama yang masuk pada tahun 2013. So 2013 dulu dia adalah kita punya first antara yang pertama lah publisher yang join dalam OGBI ni. Okay. So untuk 2025 ni antara penerbit yang kita tengah pitch lah, yang tengah dalam proses akhir untuk bawa masukkan konten buku-buku mereka dalam OGBI. Antaranya Dubuk Press, Caterpillar, penerbit Dr. Mazli, penerbit Iman, penerbit Anifest dan juga IBDE. So nanti kalau ada yang baru lagi kita pitch, saya akan update lah penerbit apa yang akan join nanti. Jadi ini adalah buku-buku ataupun konten-konten yang popular lah dekat OGBI. So antaranya buku sejarah, buku agama, seram, buku cinta, buku masakan, novel, okay, Langit Cinta, buku Rindu Awak 200% pun ni antara yang famous, dan juga buku motivasi. So untuk majalah pula kita ada banyak majalah dalam ni. Kalau perasan memang ada ni majalah yang lama lah yang dah tak keluar sebab kebanyakan majalah punya syarikat ni dah tutup selepas COVID. Tapi kita still ada yang lama-lama lah yang boleh dibaca lagi untuk subscriber Buffy FNM. Untuk surat khabar kita ada 4 surat khabar harian, iaitu Berita Harian, Harian Metro, New Straits Times dan juga Sinar Harian. Jadi 4 surat khabar ni adalah surat khabar harian yang sama jual dekat kedai lah, dia bukan sisipan. So seawal 6 pagi ke 7 pagi dah ada lah dekat OGBI. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua boleh start membaca surat khabar pada hari tersebut lah. Okay. Jadi sedikit tentang ciri-ciri aplikasi ni adalah yang pertama, dia hanyalah streaming base. Dia sama macam Spotify, Netflix, YouTube, di mana kita hanya memerlukan internet lah untuk membaca konten-konten yang ada dalam ni. Dan kesemua konten boleh dibaca dalam satu masa secara percuma. Okay. Yang paling best ialah tidak simpan konten dalam storage gadget. Jadi kalau tak ada isu lah nanti handphone ke tablet ke berat sebab dia tak pakai storage storage gadget. So yang keempat, boleh membaca konten 2 tahun ke belakang secara archive. Yang macam saya cakap tadi lah, majalah lama-lama ataupun surat khabar yang lama-lama 2 tahun ke belakang kita boleh still baca. Tapi ni hanya untuk majalah dan surat khabar lah sebab yang dia lama-lama. Buku dan novel dia tak ada yang terbaru, jadi boleh baca lah. Okey, yang kelima adalah tidak boleh screenshot. Kenapa tak boleh screenshot ni? Sebab pernah ada isu dulu tapi bukan dengan OGBI, dengan developer, dengan produk lain, di mana ada publisher tanya kenapa sale dia jatuh. Masa tu ada 2-3 novel lah. Jadi bila check balik ada orang screenshot pergi jual kat Shopee dengan harga RM3-4 je. Dan terjual hampir 500 unit, 600 unit. Jadi kebanyakan publisher jumpa saya cakap kalau boleh jangan ada screenshot lah. So untuk protect mereka punya karya kan. Okay. Jadi kita ambil keputusan untuk tidak membolehkan screenshot. Okay. Jadi konten-konten yang baca ni hanya boleh dibaca di aplikasi, di apps Buffy FNM. Tidak boleh baca di PC lah. Sebab PC ni memang terkenal dengan senang nak screenshot. Jadi kita tutup PC, kita hanya benarkan di gadget saja, handphone dan juga tablet. Satu akaun boleh diakses selama 14 hari. Okay, macam kita pinjam buku dekat pustakaan lah. Kalau dalam masa 14 hari, kalau tak aktif, maksudnya kita boleh refresh balik lah untuk aktifkan balik lagi 14 hari. Kalau ada hang ke apa ke, just perlu log out, log in ataupun restart
phone semula dan insyaAllah dia akan orang kata apa, berfungsi seperti biasa balik. Okey, jadi itu tadi tentang ciri-ciri tentang aplikasi Buffet IPNM. Jadi sekarang ni saya akan menunjukkan cara memuat turun serta mendaftar di Buffet IPNM. Jadi mohon tuan-tuan dan puan-puan peserta pagi ini untuk prepare lah handphone ataupun tablet untuk kita start mendownload. Okey, jadi saya akan tunjukkan video. Okey, so video yang saya akan tunjukkan adalah ni saya pakai Android punya base. Okey, jadi untuk siapa yang pakai Apple, iPad ataupun iPhone boleh ke App Store, dan siapa pakai Android seperti Samsung, Huawei, Oppo, Vivo dan sebagainya boleh ke Google Play. Okey, kat sini ada lambang dia. So yang pertama kita ke Google Play, jadi kita search dekat atas ni Buffet at PNM, BUFFET_LISPNM. Okey, jadi boleh nampak logo ni yang warna kuning ni. Okey, jadi klik install. Okey, kemudian boleh open. Alright, just click allow. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dekat sini, bila kita dah buka, dia akan keluar ada palang-palang kat sini, maksudnya ni kita belum register lah. Okay, jadi untuk memulakan register, kita ada 3 palang kat atas ni, 3 line kat atas ni. Okay, boleh klik dekat situ. Okay, kemudian dekat sini kita ada sign in punya button. Okay, dekat atas tu lepas kita tekan sign in punya button, kita just klik sign in. Okay, kemudian akan nampak interface ni, boleh klik ke sign up untuk yang pertama kali lah, first time yang download apps ni. Okay, klik sign up. Okay, kemudian dia akan keluarlah butir-butiran yang harus diisi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh isi dulu email, password barulah, password untuk Buffet IPNM. Masukkan nama, nombor telefon dan juga IC dan data-data yang lain, dan kemudian kita akan ke seterusnya. Okay, sila isi dululah. Ada soalan Cik Nabil? Okay. Ni Cik Samad ni dia kata dia nak minta tuan kongsi manual penggunaan, boleh ke? Mungkin dia tadi tak sempat kot. Selepas tu ni Cik Mutalib laju. Mungkin penerangan laju kot. Dan daripada Puan Siti Diana, dia kata kalau saya daftar guna email PNM dan sekarang email tu dah tak aktif, macam mana nak tukar? Boleh ke Cik Nabil kalau ditukar? Kejap ya. Okey.
Okay, untuk manual ni saya tak ada manual, tapi saya boleh share video nantilah, video macam mana nak download nanti. Tapi benda ni memang straightforward je. Laju okey lah, saya slowkan sikit. Kalau saya daftar guna email PNM dan sekarang email tak aktif, ya boleh Puan Siti Diana, nanti apa, boleh pakai email Gmail sendiri pun tak apa, tak ada masalah. Okay, ada soalan lagi sebelum saya teruskan? Puan Amy Rashidah dia minta share nota, akan diberikan apa tadi Cik Nabil kata bagi video ya? Saya bagi video macam mana nak ni lah, download lah. Bolehlah dikongsikan di agensi tuan-tuan dan puan-puan nanti kalau nak gunakan Ogbi Buffet ni. Saya faham sebab dia macam technical sikit kan, macam banyak step-step nak guna. Jadi kita tengok ni lah, kita perhatikan dan fokus dengan penerangan Cik Nabil sebentar lagi. Okay. Okay, ada soalan lagi sebelum saya teruskan? Tak ada lagi Nani, boleh teruskanlah. Alright. Okay. Alright. Jadi selepas dah daftar tadi, kita dah boleh access lah. Semudah itu saja. Jadi kita dah nampak kat sini palang dah tak ada. Okay, kita ke kiri, kita slide ke bawah. Okay, jadi kita boleh tengok lah. Ni surat khabar. Okay. Sampai ke bawah memang kita boleh tengok balik lah semua. Okay. Yang kita klik buku dekat atas ni pun sama. Buku seram, novel cinta. Okay. Buku-buku, novel-novel, buku masakan. Semua ni boleh dibaca secara percuma sahaja. Tak perlu nak bayar apa-apalah. Jadi saya ambil contoh tadi, satu sinar harian. Dekat sini saya klik. Okay. Okay, perkataan premium ni apa, dia tak perlu nak ni lah. Tak perlu nak hiraukan, memang untuk PNM secara percuma baca. Jadi ini kalau dia keluar warning ni maksudnya dia minta izin lah, permission untuk pakai internet data. Tapi kalau siapa pakai wifi, dia takkan keluar lah benda ni. Okay. Dia minta untuk download pakai data tuan-tuan dan puan-puan lah. Right. So okay, dekat sini, dekat bawah ni, yang ni yang saya cakap tadi, back issues up to 2 tahun ke belakang, kita boleh tengok. Contohlah Pustakaan Negara punya artikel ada keluar pada bulan 3 hari tu, contoh Mac. Jadi kita boleh slide balik dalam bulan Mac, kita cari balik lah berita yang ada pada waktu tersebut. Okay. Jadi semua ni boleh diakses lah secara percuma, boleh baca, tak perlu tunggu ke apa, klik mana-mana yang nak, anytime boleh baca lah. Okay. Okay dah, itu saja. Ada soalan? Ada soalan lagi tak? Kau nak minta ulang lagi sekali? For sure. Boleh ke Cik Nabil? Ada tinggal yang dia baru masuk ni. Kita ada 86 orang daripada 51 orang tadi yang mula-mula tadi. Okay, boleh. Boleh. Sebab ada ni macam Puan Diana ni ada PM saya. Macam mana nak tukar email yang ada tu. Sebab dia dah pernah mendaftar dalam pustaka tapi dia gunakan email PNM dan dia telah ditukarkan keluar. Jadi dia tak boleh akses lagi lah email tu. Atau dia kena daftar sekali lagi dalam akaun yang lain ke macam mana? Dia kena daftar akaun yang lain lah. Email yang baru. Oh, ni ada ni Puan Azrina Ali daripada IPGM Sarawak. Dia kata dia sudah register tapi tak dapat baca pun. Yang ni Puan boleh register, log out, log in ataupun refresh balik. Restart balik device lah. So memang isu ni kadang-kadang ada. Okay.
Tu mohon izin Dia bertanya. macam saya cakap tadi, dia akan bertambah jikalau ada kita di OGB kita memang akan selalu mohon publisher join. Tapi itu ikut publisher lah. Macam Jejak Tarbiyah ni dulu saya pernah try tapi dia orang tak berminat untuk join lah OGB. Jadi dia ikut kepada dia orang punya keizinan jugalah untuk masuk dekat aplikasi ni. Saya try memang hampir ke semua juga publisher, tapi ada yang nak, ada yang tak. Ya. Kalau ada yang nak, jadi dia akan bertambah nantilah. Tapi yang penting Cik Nabil, kalau kita nak nak download ke, terlebih dahulu kita kena verify kita punya email di dalam portal Pustaka kan? Tak perlu buat. Tak perlu? Tak perlu. Tak perlu, cuma guna yang sekarang ni tak perlu. Oh, yang sekarang tak perlu. Terus saja download dan Ya, masukkan butir-butiran kita dalam tu. Ya. Menggunakan ID pustaka ke macam mana? Nanti kan kena bayar pula. Tak ada. Memang percuma je. Email pustaka boleh, email biasa pun boleh. Yang penting dia buffet at PNM. Ya, betul. Okey, Encik Ahmad Taqiyuddin untuk akses ni memang lifetime free. Selagi PNM subscribe dengan OGB, free. Tuan Ahmad. Ya, semua yang ada kalau dia. Puan Rosmaini tak renew saya, dah tak adalah lepas tu. Bukan saya. Barisan pengurusan. Puan Siti Dana. Saya kenal Siti Dana ni. Kalau kita daftar, kita still boleh baca ke Encik Nabil, sebab tadi sebelum sign in saya boleh beri. Saya rasa Puan pernah daftar kot ni, sebab kalau tak daftar memang tak boleh baca Puan. Puan Siti ni. Itulah. Kalau dulu yang mungkin Puan pernah daftar tapi Puan tak aktif kod. Jadi dia stay renew lah tu. Selalunya memang tak pernah saya dengar kes ni. Jadi kalau belum daftar memang tak boleh baca Puan. Tu yang dapat premium pula tu Cik Nabil. Macam mana tu? Saya dah cakap tadi, premium ni tak ada apa-apa. Memang itu kita orang punya apps punya ni lah. Untuk PNM memang secara percuma. Semua sekali. Ada tulisan premium ke apa ke, abaikan. Dah tak ada lagi yang 7 hari tu percubaan tu? Tak ada. Memang tak pernah ada Puan. Untuk buffet PNM tak pernah. Memang kita orang semua percuma. Okey. Kita pastikan kita download OGB yang betul. PNM. Buffet at PNM. Nanti memang OGB sebenarnya ada 3-4 apps yang lain. Okey. Yang itu memang berbayar, hanya Buffet at PNM saja free. Tu Cik Ahmad Taqiyuddin bagi tahu tu. Sign in account via OGB, nanti hilang premium tu nanti. Terima kasih Cik Ahmad. Dia dah ada pengalaman nampaknya. Okey. Saya pun tertinggal ni. Saya ingatkan macam dulu kena verify dulu lah portal, lepas tu download. Ya. Puan Saili, terima kasih. Puan Azrina. Puan Azrina dah okey Alright. Tu ada lagi? Puan Amir Rashidah. Encik Nabil nak tanya. Kosong pula tu, macam mana? Kosong pula. Cuba Puan scroll ke kiri ke kanan, ataupun kalau tak restart balik device Puan. Dia ada masalah kosong. Okey, tak apa Puan keep on slide ke kiri. Sebab memang itu PDF, buku tu kadang PDF tu kosong. Jadi kita kena slide lagi. Memang itu yang diberikan oleh penerbit. Kadang-kadang buku tu bila kita buka page pertama, page kedua kan kosong. Page ketiga baru start. Kadang-kadang ada buku macam tu. Puan Amy Rashidah. Tanya lagi. Boleh bertanya lagi kepada Cik Nabil.
Sebab benda ni teknikal, sebab OGB ni dia eksklusif sikit lah. Dia tak ada di dalam, tak boleh dibuka di laptop ataupun di desktop. Hanya boleh digunakan gadget saja, tab dan telefon muda alih kita lah. Jadi Okay, point. nanti semua orang tanya, kenapa tak boleh buka kat laptop? Kenapa tak boleh buka kat desktop? Dia eksklusif sikit, dia istimewa sikit. Hanya di tab dan telefon bimbit masing-masing saja. Dan boleh dibawa ke mana-mana lah, ringan lah untuk kita tengok surat khabar bila masa diperlukan. Kat mana-mana saja kita duduk, kita boleh tengok surat khabar hari ni yang kita tak sempat beli kat kedai mamak ke, kedai buku ke. Kita boleh tengok di dalam telefon bimbit kita, telefon masing-masing lah. Tu Cik Samad lagi tu. Nanti minta tuan kongsi menu atau nota penggunaan boleh? Menu tak ada apa tu. Saya akan share video macam saya tunjuk sekarang ni lah. Boleh tengok dia macam mana nak download. Dia mudah je. Macam kita download apps biasa je. So dekat sini boleh tengok lah. Okay. Sambil kita borak ni saya tunjukkan dia punya video. Ada soalan lagi? Nanti saya share dia punya video nanti. Sebab ramai berminat ni. Ya puan, memang terkini hari-hari yang sama lah. Maksudnya kalau hari ni dekat kedai Khamis 16 Oktober, dekat Jalam ni pun 16 Oktober. Sama. Ada soalan tu? Bacaan akhbar ada akses sampai berapa tahun ke belakang? 2 tahun Encik Ahmad. 2 tahun. Jadi Oktober 2025 sampai Oktober 2023. Last. Encik Nabil, ada soalan? Ya. Tu. Dari Puan Nurfidiawati. Kalau buka OGB dekat PC, laptop kena bayar. Bukan tak ada, memang tak boleh puan. Kita orang untuk PC dan laptop memang tak ada akses untuk OGB. Hanya apps saja di handphone ataupun di tablet. Puan Azrina buku bahasa Cina ada tapi tak banyak, nanti puan boleh explore. Daripada Pelangi tak salah, Pelangi, Gempak Stars adalah sikit-sikit dekat situ. Yang saya beritahu tadi hanya menggunakan gadget sajalah yang boleh dimuat turun apps untuk OGB Buffet, iaitu di tab dan telefon bimbit. Puan Nazlinda, saya telah mendaftar dulu. Bila nak buka sekarang, saya tekan lupa kata laluan. Dia minta email pula. Oh, macam ni puan kena register barulah. Puan kena pakai email sendiri. Gmail ataupun apa-apa email yang puan ada, dan pakai email yang barulah, better. Sebab jabatan kita kena aktif bila kita bekerja kan. Ramai pula dah, dekat 100 dah ni, 97 orang dah. Mau Cik Nabil kena ulang semula ni. Boleh. Saya ulang sekali ke? Sekejap lagi. Sebab ni ada 98 dah orang daripada 51 tadi. Alhamdulillah dah bertambah-tambah. Lagi seorang lagi masuk. Sekejap kita tengok. Kalau ada 100 orang nanti kita ulang semula lah. Sebab ini je kan dia punya video kan Cik Nabil? Ya betul. Ya betul. Terima kasih Cik Abdul Muttalib.
Ya, dah ada 101 orang. Bolehlah ulang semula. Okay. Ah. Okay, jadi untuk yang baru masuk, selamat datang dalam sharing Buffet FNM, aplikasi Buffet, Ubi Buffet FNM. Jadi tadi saya ada terangkan untuk pertama kali, okay, untuk yang baru masuk saya akan terangkan sekali lagi, dan siapa yang dah tengok tadi mungkin tertinggal ke apa, saya akan ulang sekali lagi. Okay, jadi mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk lihat slide yang saya sediakan. Okay, saya mulakan. Okay. Jadi aplikasi ni dipanggil Buffet FNM. Okay. Jadi kejap Puan Azrina, saya settlekan bahagian ni dulu . Untuk komen kejap lagi saya baca saya nak present. Alright. Jadi berdasarkan perkataan Buffet, jadi dia sinonim macam hotel lah. Jadi bila kita masuk hotel, kita nak makan, kita kena bayar RM100 contohnya. Jadi kita boleh makan ke semua makanan yang ada. Sama dengan Buffet FNM, di mana bila kita mendaftar dengan Buffet FNM, seseorang tu dapat membaca ke semua bahan bacaan secara percuma dalam satu aplikasi. Okey, kita ada lebih kurang 20 penerbit tempatan yang boleh dibaca tanpa had dalam satu aplikasi. Untuk bahan bacaan pula kita ada lebih dari 3,000 bahan bacaan, termasuk surat khabar, majalah, buku dan juga novel. Baik, ini antara penerbit dan bahan bacaan dalam Buffet FNM. Okey, kalau boleh tengok kat bawah ni, ini kita punya antara publisher yang aktif lah. Gempak Stars, kalau kawan Gempak Stars, Karang Craft, buku-buku IPTA macam UIA, UKM, buku fiksi pun ada, USM, UMP, UPM, MQA, Universiti Malaya, UUM Press. Okey, untuk surat khabar kita ada Sinar Harian, ID Aktif, PTS, Pelangi, NSTP dan juga Business Media International. Okey, untuk trivia, just sharing, Karang Craft adalah penerbit yang pertama join OBI pada 2013 lah. Okey. So ni antara penerbit-penerbit baru yang berminat untuk join dengan OBI. Antaranya Dubuk Press, Caterpillar, penerbit Dr. Mazli, penerbit Iman, Anifest dan juga IBDE. Jadi kalau ada yang baru nanti, jika mereka penerbit ni berminat, saya akan update dekat sini lah. Sebab untuk penerbit ni kita kena merisik dia orang dulu. Kalau dia orang berminat, baru dia orang masuk. Kalau tak minat, saya tak boleh buat apalah. Okay. Alright. Jadi ini adalah antara konten-konten yang orang kata famous lah untuk bahan bacaan dekat OBI Buffet. Antaranya buku-buku sejarah, buku agama, buku seram, novel cinta, okey, buku masakan, buku motivasi pun kita ada, okey, buku dan novel. Untuk majalah pula kita ada lebih kurang 20 majalah. Tapi kalau tengok kat sini banyak majalah yang dah tak ada lah, dah tak continue selepas COVID. Jadi kita still boleh tengok-tengok majalah yang lama lah yang ada dalam ni. Untuk mana tahu untuk tengok-tengok kenangan lama ke apa. So kita ada jugalah dekat sini. Archive selama 2 tahun ke belakang. Jadi boleh tengoklah Al Islam yang lama, Hijabista, Mastika pun kita ada kat sini. Jadi boleh tengok balik lah. Okey, untuk surat khabar kita ada 4 setakat ni. Okey. Berita Harian, Harian Metro, News Straits Time dan juga Sinar Harian. Surat khabar ni adalah surat khabar harian sama yang macam kita beli kat kedai lah. Seawal 6 ke 7 pagi, dia akan ada dekat dalam app sini. Untuk surat khabar yang lain macam utusan ke apa, saya dah pernah pitch tapi mereka belum berminat lah untuk join dengan OBI.
Di setakat ni kita ada 4 lah surat khabar harian. Okey, ini antara ciri-cirinya pula, ciri-ciri apps ini. Pertama, dia adalah streaming based. So kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengan Spotify, Netflix dan YouTube, so di mana mereka app buffet APNM ni hanya memerlukan internet untuk membolehkan seseorang itu membaca. Kedua, membaca kesemua konten dalam satu masa, maksudnya tak perlu tunggulah. Kita nak baca surat khabar, lepas tu boring nak baca novel, boring nak baca buku, kita just boleh tukar, tutup anytime. Tak perlu tunggu dan semua konten boleh dibaca serentak. Okey. Ketiga, tidak simpan konten dalam storage gadget. Maksudnya tak akan ada isu storage kecil ke apa ke, sebab dia hanya memerlukan internet lah untuk akses konten-konten ini. Okey. Dan keempat, konten-konten ini boleh dibaca sehingga 2 tahun ke belakang. Okey, ini hanyalah untuk majalah dan surat khabar. Maksudnya kata surat khabar tahun 2024 kita boleh tengok balik dan kita boleh baca balik lah dekat belakang. Okey, tidak boleh screenshot. Ini adalah untuk protect lah kita punya publisher dari segi cetak rompak lah. Sebab ada case yang orang pernah screenshot tapi bukan OKUB lah, dekat platform lain. Dia orang screenshot, lepas tu dia jual balik dekat Shopee dengan harga yang murah dalam RM2-3, tapi buku tu RM30-40, jadi buku tu tak laku. Jadi jadi ramai publisher minta saya untuk tidak disablekan screenshot ini. Konten hanya boleh dibaca melalui app saja, aplikasi buffet APNM, tidak boleh di PC, laptop dan sebagainya, hanya boleh handphone dan juga tablet. Okey, satu akaun boleh diakses selama 14 hari. Kalau akaun tu tidak aktif, boleh refresh balik. Antaranya boleh log out atau log in semula akaun tersebut ataupun restart balik device tuan-tuan dan puan-puan lah, handphone ataupun iPad. Macam ada tadi beberapa isu yang tak boleh baca ke apa, just minta refresh balik, restart balik handphone dan insyaAllah dia akan okey lah selepas itu. Okey. Baik, saya akan terus ke cara memuat turun apps ini. Okey, jadi minta tuan-tuan dan puan-puan yang belum berdaftar, mungkin yang baru masuk, untuk standbykan handphone dan juga tablet untuk kita memulakan pendaftaran. Okey, tadi Puan Nazrina, boleh tahu tak apa senarai publisher bahasa Cina tadi? Pelangi, tak silap saya, Pelangi, Kadokawa Gempak Stars. Lepas tu ada Huplick, HUPLICK, tapi ini lebih kepada komik lah. Yang Kadokawa dengan Huplick ni. Yang lain saya tak ingat, tapi ada inilah antara 3 yang publisher bahasa Cina yang bagilah. Boleh ke buku yang kita baca tu kita masuk dalam list akaun kita, so senang? Ya, dia ada, bila baca tu nanti dia akan ada bookmark, jadi boleh bookmarkkan buku tersebut lah. Saya tak boleh nak tunjuk dekat online sebab dia detect sebagai screen recording. Okay, faham Puan. Itu antara yang saya boleh untuk share lah. Sama-sama Puan. Okay, so saya teruskan dengan cara memuat turun. Right. So, okay, dekat sini siapa yang pakai apps Apple, iPhone ataupun iPad boleh ke App Store. Dan siapa pakai Android, Samsung ke, Huawei, Vivo, Oppo, so semua tu lah. Jadi boleh ke Google Play, Play Store
macam saya sekarang saya tengah pakai interface Play Store lah. Okay. Jadi boleh tengok dekat sini video ni. Okay. So sila ke Google Play dan boleh boleh type dekat atas ni Buffett at PNM. Okay. BUFFET alias PNM. Okay. Type sebut. Okay. Kemudian akan nampak logo Buffett at PNM dekat sini. Warna kuning ni. Okay. Jadi boleh klik install. Okay. Dia akan download. Okay, dia akan download. Okay, lepas tu dah boleh buka lah apps tersebut. Okay, dekat sini nampak palang-palang dekat sini, maksudnya belum boleh dibaca lah. Sebab kita belum, kita belum mendaftar lagi. Okay, dekat sini ada palang 3 dekat atas ni. 3 palang dekat atas ni, kita boleh tekan dekat sini untuk mulakan pendaftaran. Right. So sini boleh klik sign in. Bila dah keluar palang tersebut, nampak ada sign in dekat atas ni. Okay. Boleh klik. Untuk yang pertama kali user, sila klik ke sign up. Baik, untuk pertama kali yang user, mungkin yang sebelum kena sign in, boleh try sign in lah dekat sini. So kita ke sign up. Okay, dekat sini ada data-data butiran yang perlu dimasukkan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang belum mendaftar boleh isikan dulu. Email ni tak kisah, email Pustaka ataupun email sendiri pun boleh. Untuk password pula, password baru lah, maksudnya untuk account OB. Dan masukkan nama, IC dan juga IC, nama dan juga IC. Okay, kemudian kita boleh terus nak akses selepas itu. Jadi saya bagi dalam 1 minit untuk register dululah. Okay.
Okay. Selepas register, okay, klik register di bawah. Alright, jadi kemudian tuan-tuan puan-puan dah boleh baca lah. Okay, boleh tengok kat sini. Dia palang dah tak ada, kita boleh ke kiri. Okay, ke kiri lagi tengok surat ni, surat-surat khabar yang tadilah saya cakap kan. Berita harian, harian metro. Ni semua boleh baca secara percuma saja. Tak perlu bayar, tak perlu subscribe. Okay, ini buku pula kat atas ni. Right. Kita boleh tengok ke kiri ni, tengok semua buku ni boleh dibaca secara percuma. Okay, buku masakan semua ni ada. Jadi sekarang ni saya tunjuk contoh satu sinar harian. Okay. Premium ni abaikan ya, tak ada apa-apa pun. Okay, ni adalah diorang apps ni minta izin lah untuk pakai data handphone. Tapi siapa yang pakai wifi tak perlu nak, dia takkan keluar lah. Dia hanya minta izin untuk pakai data handphone. Okay, boleh klik download. Okay, dekat sini dia akan ke kiri lah. Yang saya cakap tadi archive 2 tahun ke belakang, kita boleh scroll ke kiri dan tengok ke belakang. Saya tak boleh nak tunjuk real life sebab dia detect screen recording. Okay. Di semua ni konten ni boleh dibaca secara percuma sahaja, tak perlu bayar. Tak perlu subscribe. Okay. Ada soalan? Ada soalan lagi ke? Kalau tak boleh cakap kat speaker, tulis dekat dalam chat box tu. Kalau dia malu ataupun PC masing-masing tak ada, tak berfungsi speaker, chat box ya. Sementara Cik Nabil ada ni kan, sebab setahun hanya 2 kali saja dia akan beraksi dalam secara online ni. Kalau di zon-zon tu lain lah, ada 6 zon yang semuanya ada. Jadi selagi ada peluang ni boleh tanya terus lah. Sebab dia technical sikit, sebab dia kena download apps, kena isi satu-satu, kena make sure OGB buffet, bukan OGB yang biasa. Nanti silap pula. Ni Puan Nurfidia, surat khabar ni boleh share kan? Macam mana maksudnya? Maksud Puan share macam mana buat? Kalau share PDF memang tak boleh lah. Puan kena share buffet FPNM tu orang tu baca. Link tak boleh buat. Memang hanya kena download buffet FPNM dan baca dalam tu saja. Sebab bila kita share link tu dah kira cetak rompak lah. Betul. Feed kena ni lah, kena satu-satu. Buka tab satu-satu atau buka handphone seorang-seorang. Beres. Mudah je ni Feed, tak payah pergi ni Betul Feed. Tak payah pergi kedai. Nak boleh surat khabar. Sambil tunggu bas, sambil tunggu taksi, sambil tunggu Grab. Thank you. Naik train pergi office. Naik train. Dia kat Seremban tu. IPG Melewah, Raja Melewah. Dan naik KTM pergi KL. Komputer ke kan. Tu lagi satu tu. Kalau lepas download kita boleh baca offline ke? Tak boleh Puan. Dia memang kena online saja. Memang kena internet access lah. Dia tak macam pengalaman data lain yang boleh di-download. Dia ada hak eksklusif yang tak boleh, ada copyright. Eksklusif ada copyright lah sebab kita tak boleh nak benarkan orang screenshot. Tu dia istimewa sikit. Tapi kalau kita boleh share kat sini, kita boleh maksudnya satu serentak kita boleh di tab dan juga di handphone ke? Satu akaun tu boleh serentak kita guna di handphone, katakanlah saya. Tak boleh. Memang satu email, satu akaun saja, satu akaun,
satu device saja. Jadi kalau ada 2-3 device kena register yang lain lah untuk device kedua, device ketiga. Email yang berbeza. Okey, faham. Ingat ya rakan-rakan sekalian, tak boleh serentak. Dia hanya boleh digunakan untuk satu device, satu akaun saja. Jadi kalau mak ke bapa ke yang ada 3 anak, tiga anak tu kena ada setiap satu ada satu akaun ya. Akaun Ubi Buffet. Macam mana tu Cik Nabil? Puan Suhaili. Lepas 14 hari nanti kena daftar semula ke? Daftar apa tu puan? Tak daftar dah, sekali kita daftar tu dah terus boleh guna sampai bila-bila. Yang 14 hari penggunaannya. Kan Cik Nabil? Pinjamannya. Cik Nabil tak ada tempat ni. Tunggu Cik Nabil bagi penerangan ya. Puan Suhaili. Bukan puan, 14 hari tu sebab PNM hanya subscribe 3,000 3,000 akaun saja. Jadi kita nak mengelakkan kalau ada lebih nanti orang yang sebelum yang kemudian tak boleh baca. Jadi seseorang boleh baca 14 hari. Kalau penuh dah tak boleh bacalah. Tapi kalau tak penuh 3,000 tu kita boleh continue baca selagi tak penuh. Tu kenapa 14 hari tu kita adakan. Untuk satu buku atau artikel surat khabar ke macam mana tu maksudnya? Yang baca tadi tu 14 hari tu. Satu akaun. Kira 14 hari kita kena refresh lah. Betul. Begitu kepada yang tak. Sebab kita hanya ada 3,000 seats di mana You Pustaka ni ada tak silap saya berapa ribu puan? Mana saya pun tak pasti ni. Tak silap saya dalam ratus ribu orang. Dia ada untuk Ogbi hanya 3,000 jadi kita nak bagi orang lain juga. Tapi kalau tak penuh boleh continue baca lah. Itu kenapa 3,000 tu. Kenapa 14 hari ni diadakan. Tak perlu daftar semula 14 hari tu, tak payah daftar semula, just continue je. Selagi boleh baca, kita baca je. Ya ada ketikanya yang kita kena refresh semula kan. Maksudnya kita kena Betul. Kalau kadang-kadang dia tak boleh baca ke apa, just restart ataupun restart balik handphone lah. Itu pengalaman saya lah. Soalan lagi tu? Rancang hari ni. Kata pertanyaan. Bagus, saya suka. Tapi tak boleh read. Kita boleh macam you don't need to share please. Puan try restart handphone balik ataupun device balik. Dah dia dah log in. Puan Rosmini. Yep. Boleh puan kalau dah log in log out tak boleh, puan try restart handphone sebab kadang-kadang first timer memang dia macam tu. Ni ada pertanyaan ni. Cik Ahmad Takiuddin, bolehkah nak berbual sebentar? Memang boleh dibenarkan berbual di sini. Sebab dia agak teknikal ya. Jadi kena banyak pertanyaan dan rujukannya bersama dengan kita punya trainer lah, Cik Nabil. Test. Dengar tak suara saya? Dengar. Clear. Okey. Cik Nabil dengar tak? Ya, dengar. Dengar. Saya ada pertanyaan. Saya buka akhbar News Straight Time ni. Kalau kita slide bahagian bawah tu boleh baca, tapi bila tekan more nak tengok dari keseluruhan tu, bila nak tekan tu tak dapat nak buka. Dia kata can preview kan. Jadi ada cara kau untuk atasi masalah ni? Okey, saya faham. Puan Cik Ahmad nak tengok yang lama-lama balik kan? Betul. Tak apa, nanti saya check dengan teknikal saya. Kalau ada isu nanti saya beritahu balik. Bagaimana tu Cik Nabil? Dia nak bagi email ke? Apa ke? Nak respon kepada masalah tu? Cik Ahmad boleh share email, nanti saya minta pihak teknikal check kan.
letak di dalam chat box ya Cik Ahmad Taqiyuddin. Nanti Cik Nabil atau Cik Hafiz ada membantu. Yep. Okay Cik Ahmad. Please take note Okay. Ada soalan lagi? Dah faham rasanya tu. Tak ada soalan lagi dah. Tapi kalau ada nak bertanya, terus tanya je lah kalau ada speaker di komputer atau laptop masing-masing. Terus bertanya. Tu ada soalan daripada Cik Abdul Muttalib jauh Nyun di Sabah. Bagaimana mahu cari bahan dari penerbit lain? Contoh UMP. Ada ke? Tak ada kan? Cik Nabil. Di dalam senarai kerjasama tadi tu. Mau cari bahan bacaan. Terus sebentar ya Cik Abdul Muttalib. Bagaimana mau cari bahan dari penerbit lain contoh UMP. Cik Abang Muttalib boleh search dekat atas tu. Ada search button, boleh search. Tapi UMP ni tak banyak lagi lah buku dia sebab dia bagi tak banyak. Puan Siti Diana pun boleh share email, nanti saya minta technical checkkan balik. Okey Puan Diana. Please ni tengok nanti email ni check balik. Adakah boleh cari yang secara nama penerbit atau tajuk buku? Tajuk buku better Cik Abdul. Cik Abdul Muttalib. Okay, sementara tu rakan-rakan semua yang ada kat sini boleh isi borang kehadiran dan penilaian ya untuk bekalan data Odilo pula bekalan data Ubi Buffet. Bekalan data Ubi Buffet yang disediakan di dalam chat box tu untuk kami tahu feedback ya atau maklum balasnya. Okay, terima kasih.
Okey, kalau tak ada apa-apa saya rasa boleh kita ke quiz pula. Ya puan, Rosmini? Boleh Cik Nabil. Cik Okey. Hafiz akan bantukan nanti kan sekali kan? Ya. Okey, boleh. Dah sesuai sangat dah ni. 10 soalan kan Cik Nabil? Ya betul. Ya, betul. Kita ada QR ke ataupun terus type nanti jawapannya di chat box Cik Nabil? Nanti saya akan share link Google Form dekat chat box. Okey. Boleh jawab kat situ. Okey. Nanti kita akan dapat, lepas dah jawab tu kita akan dapat data. Jadi kita akan beritahu pemenang lah selepas itu. Alright. Nanti sharekan kepada kami juga ya. Terima Yeah. kasih. Nanti lu yang tekan tu, nanti diorang tekan. Dengan please. Tunjuk dulu. Tadi ni window. Okay. Okay, jadi untuk mulakan quiz, jawab dan menang. Sekejap lagi saya akan share link dekat chat box. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh start menjawab. Dia adalah cara dia Google Form, dia jawab quiz dekat situ. Kira first come yang terpantas jauh dan terpantas dan terbanyak betul lah yang akan menang lah. Okay. Jadi kita preparekan 10 hadiah, 10 menang. 2 hadiah pertama adalah Touch and Go bernilai RM20 dan tempat ketiga hingga ke 10 bernilai RM10. Jadi nanti mungkin selepas 10 hari bekerja kita akan share e-wallet tu direct kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jadi yang nombor yang tuan-tuan puan-puan bagi nanti make sure dia adalah Touch and Go punya enable lah, sebab kadang ada yang dulu orang share dengan saya nombor dia tak daftar dengan Touch and Go. Okay, so saya share dekat sini. Okay, saya dah share dekat chat box. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dan mulakan menjawab. Ya, selamat menjawab semua. Okay, kita bagi dalam 10 minit untuk Boleh. jawab. Okey. 10 minit, okey lah. Mahal tu TNG RM20 boleh dapat kopi. Boleh dapat tea. RM10 pun boleh juga beli. Selamat menjawab semua. Tulak. Boleh minyak Budi Madani RM20. Macam-macam minyak boleh beli ni. Minyak boleh beli. Yang angin pun minyak boleh beli. Minyak wangi RM10 pun ada. Ya, ada RM10. Ada. Kok ada nak beli minyak wangi. Yalah. Afdal lah untuk cari. Kita direkod. Sorry.
Okay, jadi saya rasa 10 minit dah tamat. Alright, jadi saya akan share screenshot Excel. Jadi boleh tengok dekat sini lah nama-nama yang menang. Okay, kejap Okay, jadi dekat sini saya dah share. Nampak ke? Nampak. Wow. Siti Jadi Diana, pemenang Dahlan, Muhammad Zabri, Azrina Ali, Abdul Muttalib, Syazwani Abdul Hamid, Ahmad Taqiyuddin, Wan Nur Harman, Rosniana. Sekejap je. Rosniana, Nur Hidayah Rustam, Ahmad Fauzi Idris. Semuanya 10 1, 2, 3, 9. Okey, 10. Ya, tak ada rezeki. Bukan sekarang ni lagi. Akan lepas ni kot. S. Ros Aniza. Cuba lagi lepas ni. Alhamdulillah, Siti Diana, tahniah jadi juara. Ini yang macam mana ni Cik Nabil? Yang RM10 dengan RM20 ni, yang Wan Nur Harman ni RM10 ke? Atau yang lebih tinggi nilainya? Okey, saya terangkan. Nombor 1 Puan Siti Diana, nombor 2 Encik Muhammad Zamri. Maksudnya ni 2 terawal jawab dan jawab secara betul penuh lah. Okay. So selepas nama Puan Azrina hingga Encik Ahmad Fauzi adalah pemenang RM10. Jadi Puan Siti Diana dan Encik Muhammad Zamri menang RM20 dan Puan Azrina, Encik Abdul Muttalib, Puan Syazwani, Encik Ahmad Taqiyuddin, Encik Wan Nur Harman, Puan Rosniana, Puan Nur Hidayah dan Encik Ahmad Fauzi menang Tashenggu RM10. Jadi tahniah kepada pemenang dan insyaAllah dalam 10 ke 14 hari masa bekerja nanti selepas lulus daripada pihak management, saya akan share teruslah dengan tuan-tuan dan puan-puan yang menang pada hari ini. Okey, terima kasih Cik Nabil dengan hadiah yang diberikan kepada peserta pada hari ini. Jadi dengan berakhirnya kuis ni dan kita dapat pemenang, maka berakhirlah program kita pada hari ini, iaitu UGBI. Terima kasih Cik Nabil, terima kasih Cik Hafiz yang sama-sama membantu. Terima kasih juga kepada semua para peserta pada pagi ini. Saya dan Cik Hafiz mohon maaf kalau ada kesilapan, tersilap kata. Dan okay, jadi have a long weekend semua. Dan siapa yang menyambut Deepavali, happy Deepavali dan selamat bercuti untuk semua nanti. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, selamat bercuti juga kepada mereka yang merayakan dan kita juga ambil kesempatan juga ya bercuti sama untuk hari Isnin tu nanti. Okay, tahniah kepada semua dan kita akan ada lagi kan tahun depan kita ada lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita akan buat awal lagi dengan OB Buffet. Boleh.
Okey, saya Rosmaini Salihuddin mewakili pihak penganjur bahagian super elektronik Perpustakaan Negara Malaysia mengucapkan terima kasih kepada semua. Mohon maaf silap salah kami sepanjang program ini berlangsung. Dan mohon diisi ya borang penilaian dan kehadiran. Nanti boleh dapat sijil daripada pihak vendor kita pada hari ini iaitu Ubi Buffet. Okey, jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Bye. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sorry ada Cik Nabil nanti nak share boleh tak? Apa ni? Slide Cik Nabil lah nanti kita minta. Okey. Bye semua.